Start buat kuih, start pukul 4.30 asar. Sudah-sudah pukul 4 pagi. Kalau tu habis lewat tu 4 pagi tu. First time makan beef tu masa event BAS kali pertama. Kali pertama kat Badar join. Okey, masa tu Kak Badar kan event tu Kak Badar depan sekali kan. Dia dah kita kan buat kuih dah cukup tidur. Tu mari pening nak rebah nak pesan. Tu dia orang ambil pergi belakang, cek darah, rasa darah dalam 160 hingga 200 gitu tinggi. Dia nak bagi kecemasan. Tak boleh nak boh. Lepas tu siapa ni? Kak Fahana bagi makan sirop. Ada suplemen benda sirop tu, satu benda lah ingat aku. Lepas tu esokkan petak tu Muza bagi beefy kat pada baca. Esokkan tu cek darah turun.